Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya akan berkongsi mengenai modul literasi, modul membaca fonik khas dan sekejap ya, saya kongsi 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 video. Sekejap saya cuba besarkan sedikit ya. Okay. Right. Tak boleh buat screen share sebab kalau screen share nanti dia akan stuck. Okey. Jadi kita mulakan ya. Modul literasi fonik khas dan tak boleh kena kecil kan. Ya. Right. Okey. Jadi di Malaysia ini kita mempunyai pelbagai kaedah mengajar membaca. Antaranya tentulah kaedah mengajar membaca konvensional Malaysia, BU, KU, buku, sebut nama huruf, kemudian batangkan bunyi BU, langkah pertama BU, langkah kedua batangkan bunyi bu, KU, ku. Itu kaedah konvensional Malaysia lah. Masa saya sekolah rendah pun belajar tahun 70-an dulu pun belajar macam tu. Kaedah fonik adalah kaedah di mana kita sebut bunyi huruf dan kita tak sebut nama huruf. Nama huruf tu A, B, C. Bunyi huruf tu ah, bah, ca. Jadi dalam fonik dia tak sebut nama huruf. Dan kaedah yang ketiga adalah pandang sebut, di mana kita tunjukkan perkataan, contohnya ada B, U, K, U. Murid tak sebut pun nama huruf, tak sebut apa, dia tengok flashcard tu, dia terus sebut buku. Okey, dan kaedah pandang sebut ini sesuai untuk murid berkumpulan pendidikan khas yang gaya pemikirannya adalah gestalt. Yang itu tentang pandang sebut tu mungkin lain kali saya boleh buat satu video sebab panjang ceritanya. Tapi ini adalah antara beberapa kaedah membaca yang popular lah ya. Right. Jadi kita bincang tentang kelemahan kaedah membaca konvensional Malaysia. Contohnya kalau kita nak eja buka, kita akan mula sekali langkah pertama sebut B. Kemudian langkah kedua kita sebut U. Kemudian ketiga kita sebut bu. Langkah keempat kita sebut K. Langkah kelima kita sebut A. Langkah keenam kita sebut K. Dan langkah ketujuh kita sebut buka. Kita jarang menganalisa, tapi kalau kita analisa cara murid diajar mengeja di Malaysia, panjang. BUK 7 langkah semuanya. Jadi kalau murid yang tipikal, yang kognitif dia pada tahap normal, mungkin tak ada masalah. Tapi pada MBPK terutamanya yang masalah pembelajaran, yang mana mungkin IQ agak rendah, ini adalah sukar untuk mereka ya. Right. Jadi tadi kita katakan kaedah konvensional Malaysia tu kena sebut huruf BU, KA, kemudian gabung BU, bu, KA, ke. Jadi untuk mengajar anak-anak membaca kaedah konvensional Malaysia ni, kita kena ajar 26 huruf A hingga Z. Kita ajar dia ini A, ini B, ini C. Dia pun hafal A, B, C. Dia kena hafal 26 nama huruf. Kemudian kita ajar pula A tu bunyinya A, B tu bunyinya B. Dia kena hafal. Kalau nama huruf ada 26, bunyi huruf ada 27. Jadi 26 campur 27, 53. Dia dah menghafal 53 unit maklumat, tetapi dia masih belum boleh membaca. Jadi semasa saya nak inovasikan satu modul membaca untuk anak-anak yang ada masalah pembelajaran, yang ada autism. Jadi saya memikirkan macam mana kita nak mudahkan supaya payah dia nak hafal nama huruf, tak payah dia nak hafal bunyi huruf sampai 53 unit maklumat yang perlu dihafal ya. Jadi sebab itu saya hasilkan kaedah modul literasi fonik khas
di mana kaedahnya adalah bila kita ajar, contohnya kita nak ajar mama, kan? Apa yang kita tunjukkan perkataan mama, dan pada awalnya kita akan guna sebahagian warna merah, sebahagian warna hitam. Tapi lama kelamaan bila mereka dah okey, tak perlu dah huruf hitam merah tu. Tapi apa yang kita buat adalah kita tunjukkan dan dia sebut mama. Ada mama yang sampai 7 langkah tu tak ada. Mungkin di tahap ini cikgu-cikgu macam confused, tak apa, nanti saya akan teruskan penerangan saya ya cikgu. Jadi kajian mengenai kemahiran membaca bukan untuk anak-anak yang berkeperluan khas, untuk anak-anak secara generalnya. Memang kajian menyatakan bahawa kaedah fonik adalah kaedah yang paling berkesan, dan cara kita mengajar tu perlu berstruktur. Maksudnya adalah hari ni kita ajar apa ba, bibu, esok kita ajar kakiku melompat. Dia mesti ada struktur ya. Dan yang ketiga, dia mesti eksplisit. Maksudnya kita duduk dan kita ajar dia ini bunyi apa, ini gabungan apa dan sebagainya. Eksplisit tu maksudnya secara jelas. Boleh kita main terap-terap. Contohnya, okey, hari ni kita nak mengajar bahasa Melayu topik alam sekitar. Dan dalam alam sekitar tu, bolehlah kita ajar dia mengeja batu, sungai, langit, pasir. Jadi perkataan-perkataan dalam alam sekitar tu kita nak terapkan. Boleh, tetapi yang lebih berkesan yang murid perlu ada adalah kaedah belajar membaca yang eksplisit ya cikgu-cikgu ya. Right. Jadi modul literasi fonik khas ni sebenarnya dia ada 5 buku, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B dan buku yang ke-5. Dia menggunakan kaedah fonik, nanti kita tengok, dan juga ada ada elemen kaedah sight word. Okey, contohnya mama, dia tengok dia sebut mama. Okey, jadi penyusunannya kita tak ikut turutan secara konvensional kan. Saya kata bila kita nak ajar baca mesti kenal A, B, C. No. Dalam modul yang saya bangunkan, kita ajar dia A, I, U, kemudian mamimu, kakiku, kemudian terus ajar dia mama, mami, umi, kaki, kuku, muka, kami. Kenapa kita ajar mamimu, kakiku? Sebab kita dapati dalam bahasa Melayu, bunyi mamimu, kakiku itu adalah antara bunyi yang paling banyak digunakan. Contohnya bunyi yang tak banyak digunakan, fa, fi, fu. Fafifu. Kalau kita fikirkan tentang kata nama, Fafifu, filem, foto, ferry. Banyak kan dalam bahasa Melayu. Jadi, Fafifu itu kita letak dalam buku 5. Huruf X, Safisu. Dalam bahasa Melayu, huruf X ni memang sangat jarang digunakan. Zazizu pun jarang digunakan. Itu kita letakkan di buku 5. Vavivu pun macam itu juga ya. Jadi, turutan dia berlainan lah cikgu-cikgu ya. Right. Jadi, terus nak tunjukkan kepada cikgu cara kita nak ajar. Cara nak ajar dia ada 3 langkah. Kalau katalah murid tu nama Akil, kita keluarkan kita punya BBM, kita kata mula-mula cikgu sebut Akil dengar. Dan kita sebutlah ada bahan dia tu. Kemudian langkah kedua, sekarang kita sebut sama-sama Sekarang Akil boleh sebut. Jadi kenapa kita buat 3 langkah ni? Langkah yang pertama, kita ajar. Langkah yang kedua, kita ajak dia latih. Dan langkah yang ketiga, dia cuba untuk sebut. Bila kita kata, Akil pula sebut. Jika kita kata, okey, sekarang Akil sebut. Kita tunggu 3 saat. 1, 2, 3, kita kira dalam kepala kita. Kalau dia tak sebut, kita patah balik ke langkah 2, yakni, okey, kita sebut sama-sama. Dan kita pergi ke langkah 3, sekarang Akil sebut. Now, jika dia tak boleh sebut, kita bantu dia. Okey Akil, jom cikgu bantu. Jadi, modul yang saya bangunkan ni, kita penggunaannya antara 5 hingga 15 minit. Kalau murid tak mampu nak baca, then kita letakkan skor kosong, kita tunggu sesi yang berikutnya. Perlu kita nak, jam-jam tu lah kita nak tubi dia selama 30 minit sehingga dia dapat. Sebab pengalaman kami adalah
especially masa kita mula-mula menggunakan modul ni kan, dia punya graf perkembangan kanak-kanak akan mendatar. IU. Kadang-kadang setengah kanak-kanak IU tu masih mengambil masa berminggu-minggu. Dia bergantung kepada dia punya tahap kognitif dia tu. Tetapi bila dia dah sampai mimu tu, dia punya graf dia tu semakin tegak. So graf awal-awal tu macam tu. Jadi masa mula-mula tu cikgu kena sabarlah. Kemudian dia akan semakin cekap. Okey. Jadi bagi cikgu-cikgu yang kali pertama nak belajar menggunakan modul ni, saya cadangkan kepada cikgu cari murid yang tak boleh membaca, sebab bukanlah saya kata memang modul ni kita guna untuk semua murid-murid, tetapi kita kena ingat, kita sebagai cikgu, ini adalah modul yang baru, kita pun dalam fasa belajar bagaimana nak guna. Jadi kita cari dulu murid yang tak sukar untuk kita ajar. Jadi tak susahlah kita punya learning curve tu yang kita nak belajar tu. Apabila dah ajar murid yang kita rasa senang, bila berjaya kita punya semangat pun naik, kita rasa confidence naik, then we move to the next one. Dah 2, 3, 4 orang yang mana kita rasa senang nak diajar tu dah berjaya, then we move to the more difficult one. Kalau cikgu pertama kali guna modul ni, jangan pilih murid yang ada banyak masalah tingkah laku. Kita dah panggil dia dah tantrum, capak meja, capak kerusi. Ataupun jangan ambil murid yang selalu ponting. Hari Isnin datang, Selasa, Rabu, Khamis tak datang, Jumaat datang. Kemudian Isnin datang, Selasa, Rabu, Khamis tak datang, Jumaat datang. Sebab apa? Sebab kaedah ini dia memang mengambil masa 5 hingga 10 minit, tetapi dia perlu setiap hari. Jadi awalnya cari murid yang the least possible isu tingkah laku, yang tidak ada masalah kehadiran, dan kami berpengalaman menggunakan modul ni dengan murid yang tak boleh bertutur. Murid yang tak boleh bertutur pun boleh guna modul ni, tetapi caranya agak berbeza sikit. Mungkin dalam fasa 2 kita boleh, bila cikgu dah cakap semua murid-murid yang tak susah nak ajar tu, cikgu dah pandai mengajar, then we can move to murid yang lebih sukar. Okey? Jadi itulah awal-awal ni, ambil murid-murid yang kita rasa dia ni push sikit lagi dia boleh baca. Okey, itu petua saya ya, sebab kita nak belajar. Ada semasa satu bengkel saya sebut ni, ada cikgu tu angkat tangan, dia kata, habis tu murid-murid yang teruk bila kita tak perlu ajar kan? Bukan tak perlu ajar, kita ajar, tapi semasa cikgu sendiri nak berlatih guna modul ni, you pun tak tahu cakap lagi, guna muridnya ringan-ringan dulu. Bila you dah cakap nanti, ni. Macam saya kata, insyaAllah ada rezeki fasa kedua, saya akan ajar cikgu-cikgu macam mana nak ajar murid yang tak verbal, yang tak boleh bertutur untuk membaca menggunakan modul ni ya cikgu ya. Right. Jadi, saya nak tunjukkan unit A, tetapi sebelum saya tunjuk unit A ni cikgu, saya nak tunjukkan satu video yang telah dibuat oleh pelajar saya. Mana dia? Sekejap saya cari. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Bismillah. Teams and channel. Kalau tak jumpa ni, mungkin apa yang saya buat. Sekejap saya cuba. Dah tua-tua ni kecekapannya agak kurang kan? Kecekapan menggunakan kejap, Allahu Akbar. Ya Allah ya Tuhan aku, mana dia? Sangat tidak cekap. Okey, insyaAllah kita cuba. Kalau tak dapat nanti saya buat video lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan ada. Ya Allah ya Tuhan aku. Okey, jadi saya nak tunjukkan dulu macam mana kita nak sediakan BBM. Nasihat saya adalah apabila cikgu beli modul ni, semasa cikgu nak ajar, cikgu jangan ambil buku modul tu dan guna. Sebab kita bimbang apa, kalau cikgu keluarkan modul tu, cikgu ajar murid-murid akan tebalnya, banyaknya, dia akan rasa gentar. Jadi nasihat saya adalah ambil satu-satu unit. Contohnya dalam video ni,
Ini adalah unit pertama iaitu unit A. Jadi cikgu photostat dulu unit A tu dan cikgu beli sampul macam sampul yang kita letak sijil SPM, sijil-sijil kelulusan kita tu dan kita susun dulu ke dalam sampul itu ya cikgu. Sekejap agak slow jadi saya saya cepatkan. Dan ini dia tunjuk bahan-bahan. So saya cepatkan. Jadi kita ambil helaian yang kita dah photostat tu dan kita masukkan ke dalam plastik tu supaya bila kita duduk dengan murid-murid tengok alamak murid tengok tak adalah teruk sangat sikit saja. Awal-awal tu kita kena work on murid punya keyakinan. Nanti saya akan buat video asing bagaimana kita nak boost murid punya confidence. Jadi kita susun ya. Saya lajukan sikit. Kita susun depan belakang. Bukan satu sampul plastik satu helai. Kita buat depan belakang. Depan belakang macam tu. Saya forwardkan ya. Jadi ini dah siap. Bila dah siap, kita ambil ring, metal ring ni dan kita tambat. Kita tambat supaya benda tu tak bersepah-sepah. Kalau cikgu tak ada metal ring ni, cikgu cari je ni macam apa tu, benang-benang tali-tali yang tebal, benang-benang yang tebal macam ni ikat pun boleh cikgu ya. Tak ada masalah. Jadi bila kita dah ikat macam tu dan bila kita ajar murid kita, kita boleh flip. Okey. Bila kita flip tu kan, ah, bila kita flip dia jadi macam tu. Nanti bila cikgu ajar kan cikgu senang, cikgu flip, cikgu flip, cikgu flip. Okey? Right, itu yang saya nak tunjukkan. Kita stop video. Ini cara untuk kita buat apa tu BBM dia. Jangan bawa buku sebab lagi pula kita letak dalam plastik sebab ada bahagian-bahagian BBM tu di mana murid perlu bulatkan. Sebab tu bila dia duduk dalam sampul plastik, nanti bila kita bagi bahagian bulatkan tu kita berikan dia whiteboard marker. Kita bagi dia whiteboard marker. Kita bagi dia whiteboard marker dan kita suruh dia bulatkan. Okey, cuba kita tengok unit A di sini ya, unit A.